Cuba bayangkan, jauh di dasar lautan biru yang luas, ada satu rahsia gelap sedang terbongkar. Rahsia ini bukan pasal makhluk asing atau harta karun yang hilang, tapi pasal sesuatu yang lebih menakutkan, yang perlahan-lahan sedang membunuh rumah jutaan hidupan laut. Kitalah punca utamanya. Setiap kali kita bakar bahan api fosil, karbon dioksida terlepas ke udara. Tapi bukan semua CO2 tu kekal di atmosfera. Sebahagian besarnya diserap oleh lautan kita. Pada mulanya, ia nampak macam berita baik, kan? Lautan tolong serap lebihan CO2, tapi sebenarnya, ini permulaan satu masalah besar. Bila CO2 masuk ke dalam air laut, ia bertindak balas dan menyebabkan air laut jadi lebih berasid. Fenomena ni kita panggil pengasidan lautan. Kesannya, struktur tulang dan cengkerang hidupan laut macam kerang, tiram dan terumbu karang akan jadi rapuh, perlahan-lahan akan larut. Bayangkan rumah mereka sendiri hancur satu persatu, ia akan menjejaskan seluruh ekosistem dan rantaian makanan kita.